Iringi Ukasha ke mahkamah, kod cerai perjelas skop kerja, bantu selamatkan rumah tangga. Memang ada yang kecam hingga panggil Nasim, beri persepsi negatif kerana anggap saya nak ajar orang bercerai. Tapi saya tak salahkan mereka beranggapan begitu kerana tak faham skop kerja saya. Alaya yang sebenarnya nak bantu selamatkan rumah tangga. Saya ada pengalaman bercerai yang pertama pada 2006 dan kini dengan isteri hasil perkahwinan kali ketiga. Alhamdulillah, rumah tangga saya sekarang sudah bertahan selama 12 tahun. Sebelum ini saya pernah beri nasihat kepada pasang yang ada isu rumah tangga supaya tak bercerai. Pendekatan saya adalah dengan masalah klien, kemudian bimbing mengikut situasi berdasarkan pengalaman peribadi saya. Saya tak pernah galak orang bercerai, tapi bagi mereka cermin untuk lihat semula diri dan beri kesedaran. Ada pasangan yang datang jumpa saya dengan niat nak bercerai. Tapi keesokan harinya mereka batalkan hasrat itu.